Kita selalu dengar kisah Mongol menyerang dunia Islam, tapi jarang kita tahu ada seorang Muslim yang dipercayai oleh mereka diberi kuasa sebagai gubernur dan menanam akar Islam di bumi Cina. Namanya Sayyid Ajal Syams ad-Din radhiyallahu anhu. Beliau bukan orang biasa. Keturunan mulia, nasabnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di Bukhara, Asia Tengah, dibesarkan dalam suasana ilmu dan ketauhidan. Ketika Mongol menakluk wilayah Islam, ramai yang ditindas. Tetapi beliau diangkat jadi penasihat kerana bijaksana dan amanah. Kemudian, ketika dinasti Yuan dibentuk di China, Sayyid Ajal dihantar sebagai gubernur ke Yunan. Bukan sekadar mentadbir, tetapi untuk memulihkan negeri yang rosak dek perang dan kekacauan. Di sana, beliau bina masjid pertama, sekolah, sistem air bersih dan majlis ilmu. Beliau tidak paksa orang masuk Islam, tetapi ramai datang mendekat kerana akhlaknya. Dari seorang lelaki tanpa tentera, lahir satu generasi baru Muslim di China. Hari ini, jutaan Muslim di China menelusuri jejak yang beliau tinggalkan. Kadang, yang bawa perubahan bukan yang kuat bertempur, tapi yang sabar menanam akar. Berapa ramai hari ini masih tidak tahu siapa yang mula menanam itu.